Cabaran membuat kebajikan. Okey, jalan nampak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Medicom berada di kawasan perumahan Prima Karak di kawasan Bentong, dan di sini ada 400 buah rumah keluarga yang ditimpa musibah bencana air paras siling. Dan rata-rata mereka ini baru saja pindah ke sini selama 4 bulan, dan ada yang baru sahaja 2 hari pindah dah ditimpa musibah banjir. Jadi kita lihat sendiri keadaan rumah-rumah yang kita ziarah tadi untuk menyampaikan sedikit sumbangan bagi meringankan bebanan yang mereka tanggung dengan musibah ini. Misi Medicom Malaysia untuk membantu mangsa banjir di negeri Pahang selama 2 hari telah pun berakhir pada hari ini, Sabtu 7 hari bulan Januari 2022. Kita telah menghantar bantuan ke 3 kawasan bencana, iaitu di Karak, Lancang dan juga di Kuantan. Dan hari ini di Kampung Kenong, Kuala Lipis, yang mana satu hari ini kami menghabiskan masa untuk masuk ke Kampung Kenong ini sejauh 30 km daripada bandar Kuala Lipis, tetapi off-road, dan kebetulan cuaca hari ini basah, hujan, dan kami diuji dengan cabaran 4x4 main dengan selut. Dan itu menyebabkan masa yang kami ambil lama untuk sampai ke kampung tersebut. Jumlah keseluruhan sumbangan yang telah kami agihkan pada 2 hari ini ialah sebanyak 250 set makanan asas dan juga dapur, barang elektrik seperti cerek elektrik, bantal, selimut, air minuman, mineral water, dan juga hygiene kit. Dan alhamdulillah kesemua 250 set ni kita telah agihkan kepada 250 keluarga, yang mana rata-ratanya rumah mereka ini tenggelam sehingga ke paras bumbung. Amat menyedihkan, berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya. Namun begitu, kami harap dengan sumbangan daripada masyarakat melalui Medicom ini dapat kami mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.